risiko. Yang ni yang ini kita test tiba-tiba disconnected. Ya, ya, dia dah nampak balik ya. Lama ke disconnected? Dah- Seminit, ah, dua. nampak. Oh ya, ya. Line dekat rumah ni tak apa okey. Supposed to be saya dekat office lah, tapi office saya hari ni admin cuti. So kebetulan saya buat kat rumah lah. Okey. Okey. Okey, so tadi kita dah bincang pasal SWOT kan? So yang risiko ni datang daripada 41 SWOT ni. So ini dengan yang ini kita kena mengambil tindakan sebab ini kita punya risiko. So satu lagi risiko kita datang daripada interest party. Ingat tak kita kata tadi interest party kita contohnya pihak berkuasa. Contohnya macam government. Government kata minimum salary. Yang ini pun jadi risiko juga sebab datang daripada pihak atasan lah, pihak government. Okay, contoh. So berapa dah risiko? 1 dengan 2. Okay, kat sini dah. Okay, so dia tak berhenti kat situ. Dia still kena proceed. So maksudnya ini yang kita ada ni, kita kena listkan kita punya risiko tersebut. Okay, kita listkan. Okay, so risk yang saya ada ni saya listkan. So risiko yang tadi pertama adalah contoh mesin manual. Okay, kerja lambat. Sebutlah. Okay, ni contoh. Okay, ni risiko risiko datang dari sini tahu. Ni, SWOT tadi ni. Kelemahan, ancaman. Risiko yang kedua adalah harga koko meningkat. Okay, harga koko naik. Okay, barang siap naik harga lah. Sebab kos naik lah. Okay, yang ketiga adalah minimum salary lah. Okay, gaji minima. Yang ini datang daripada interested party tadi. Yang ni lah. Pihak government. Okay, so kat sini lah. Nampak tak? So ini kita panggil pengenalpastian risiko yang datang daripada 41 dengan 4.2. Dan juga 4.3 lah, koko je lah. Okay, faham nak terangkan lebih lanjut tak untuk di sebahagian? Okay, so kat sini maksudnya yang 41 tadi tu, you senaraikan dulu apa you punya isu. So dia tak berhenti setakat itu. Bila dah senaraikan, dia suruh you buat lagi risiko tadi ni. Okay. Dia datang daripada 4.1, 4.2, 4.3. SWOT analysis, interested party, scope of the management system. Okay. Ni datang dari luar dan dalam lah risiko ni, nampak. Ancaman, kelemahan. Okay. Boleh tambah lagi lah, nak tambah lagi. Okay. Tapi ni just untuk hari ni punya ni lah. Okay. Training kita just ambil beberapa sajalah. Okay. So ini kita kata menentukan risiko. Tak berhenti setakat tu. So still kena mengambil tindakan kepada risiko. Okay. Setakat ni faham tak yang cara saya nak mengenal pasti risiko tersebut? Faham? Okay, faham Fatu faham ke? Buat masa saya faham ni. Faham Okay, so maksudnya dia punya punca risiko tu adalah melalui 4.1, 4.2 lah, SWOT analysis lah. Okay. Barulah kita proceed dengan seterusnya, iaitu merancang tindakan kepada risiko. Nampak tak? Bila dah tentukan risiko tu bukan stop situ saja. Kena mengambil lagi tindakan lah. Okay, ini contoh-contoh lah. Berdasarkan PDCA, ini contoh kaedah kita. Okay, so risiko kita ada banyak, datang daripada manusia,
Datang daripada proses, daripada teknologi, dan daripada luar, datang daripada dalam. Okey, ini satu contoh yang telah diberikan lah. Okey. So contohnya risiko boleh datang daripada company, department, okey, product and service. Ini satu contoh. Okey. Okey. So cara untuk mengambil tindakan adalah banyak cara yang kita boleh buat. Ini antara cara-cara yang kita buat lah. Okey, tapi generally yang kita perlu buat adalah caranya macam ini. Sekejap ni contoh lah. Okay, sekejap. Ada contoh lain lagi tak? Kita try tu buat satu Kaedah dia sama je. So kita buat dalam bentuk jadual. Okay, macam ni. Okay, ni jadual dia lah. Okay, ni jadual dia. Okay. Sekejap, saya tunjuk video tadi lah. Okay. So ni jadual. So ni dah mengambil tindakan kepada risiko lah. So bila kita dah menentukan risiko, kita kena menilai risiko tersebut. Tinggi ke rendah? Gitu kaedah dia. Okay. So kat sini kita boleh buat table. So risiko yang pertama adalah kebarangkalian, kekerapan. Ini saya tulis kekerapan. Kekerapan ni berapa kali berlaku lah. Yang ini adalah keterukan. Kalau berlaku teruk tak? Okay. Yang ini adalah nilai risiko tersebut. Tinggi ke rendah. Contoh. Saya kata mesin manual kerja lambat. Kekerapan kita boleh tengok melalui nota slide. Okay, kat sini. Okay, tengok kat sini So 1 sampai 5. Yang pertama jarang-jarang, yang kedua unlikely, ketiga moderate, likely and certain. Contohnya let's say you kata mesin manual lambat kerja. Ni risiko lah. Tapi risiko itu berlaku kerap tak? Mesin lambat. Kerja lambat buat. Mungkin saya kata contohnya dekat bahagian contohnya likely nombor 4. Saya letak 4. Okey. Keterukan berlaku. Okey, tadi saya kata mesin lambat Kebarangkalian, kekerapan, frekuensi membawa maksud yang sama lah. Kat sini saya letak 4 tadi. Okey. Tapi yang deskripsi ni kita boleh membuat deskripsi kita sendiri. Okey. Yang macam ni boleh buat once a year. Ada orang buat setiap seminggu sekali, setiap hari boleh juga. Okey, ni tak ada masalah. So yang ni dalam ISO tak bagi jadual. You kena tentukan jadual ni sendiri. Okey, ni salah satu contoh lah. Okey, saya ambil 4 lah. Nombor 4 saya ambil. So keterukan yang berlaku kalau mesin lambat keluar barang. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Kita letak berapa? Contohnya let's say saya kata mungkin sederhana. Okey, 3. 4 darab 3 adalah 12 lah. Okay. So kalau 12 saya kata risiko dia agak tinggi. 12 So high risk. Okay. Sekejap, saya balik semula kepada kita punya jadual tadi. Ini. Okay. So tadi kata mesin manual kerja lambat contohnya. So kekerapan lambat kerja tu berlaku kerap tak? Kerap. Saya letak 4 tadi. 4. Keterukan kalau berlaku 3. Sederhana. 4 kali dengan 3 sama dengan 12. 12 ada risiko yang tinggi. Okay. So bila dah tinggi kita kena ada option kepada risiko ni. Pilihan kepada risiko. Pilihan tadi dalam slide tu dia ada sebut. Apa pilihan you kalau ada risiko yang tinggi? Nak buat apa? Nak terima ke? Nak redha ke? Nak ambil tindakan ke? Dia ada sebut. Ni dalam standard ada sebut lah. Kat sini ada kata. Okay. Apakah pilihan kepada risiko? Pertama, elak. Kedua, terima. Ketiga, mengambil tindakan, mengambil peluang. Keempat, mengurangkan. Kelima, transfer. So, daripada sudut sini, mesin manual kerja lambat ni apa nak buat? Apa Accept and control. accept. Kalau you redha tak?
Accept the risk and increase the pursue opportunity. Introduce control. Betul lah kan? Tapi yang ni pun boleh juga kita play around lah with the maksud lah. Option. Option ni maksudnya pilihan nak buat apa. So kalau you lah terima dan juga introduce control lah. Accept and control. Accept and control. Control tu maksud apa? Maksudnya kalau barang yang you tahu dah selalu fast going, pastikan mesin ni buat selalu produk-produk yang selalu keluar cepat tu lah. So ready stock tu kena ada. So accept and control.